Okey, semalam rumah customer ni katanya masuk fuse on main switch terus fuse putus. So dia tukar TMB, dah tukar dalam 3 fuse, tiga putus lah. Naik je RCCB, dia kata terus putus lah. Sekarang kita dah check kat DB ni. Cuma sekarang ni kabel live dengan neutral ada touching untuk litar lampu ni. Litar lampu. Lepas tu DB dia dah penuh, maknanya dah kongsi. Yang ni handphone dah kongsi, sebab tu ada buat penambahan wiring. Cuma kena ni lah, DB ni kalau boleh upgrade balik lah. Ni untuk pemasangan ni saya tak sure. Sekarang ni kita akan check kabel ni lah, kabel main. Kabel main sama ada dia yang shorting ke atau yang ini. Okey, kita akan buka lah dia punya meter, cabut dekat meter. Alright. Okey, so ni kabel dekat meter kita dah cabut. Kabel incoming outgoing supply untuk pergi ke DB dah cabut. Jadi kita buat solution test lah, tengok ada short ke tak. Kalau tak ada, bukan masalah dekat kabel incoming lah. Alright, kita buka ke dalam pula. Check wire incoming daripada DB yang tadi cabut tadi, wire main. So wire main ok lah. So memang short yang sini lah. Ok, kita check semua ni pakai mega, tengok yang mana biar confirm betul-betul. Alright. Ok, so tadi yang short tu yang ni ok, ni neutral dia. Ni dah dia. Ni 1 litar lah. So yang membuatkan fuse putus ni punca dia. Ni nampak ni dah jam, NCB jam. Ni 3 ni jam, dia kena ganti lah. Kalau boleh tukar DB baru lah kalau ada modal nanti. Buat masa ni kita ganti je 3 ni. Lepas tu jam, sebab apa dia jam dekat point tu short. Lepas tu sini pakai 63, fuse dekat luar 32. Sebab tu dia putus dekat fuse luar dulu lah. So 3-4 kali tukar pun putus TMB yang tukar kan. Sebab tu pentingnya breaker ni kena ok. Contoh ni dah jam, ganti lah. Dia paling bahaya contoh kalau sini jam, sini besar, dekat luar tu dah bypass pula pakai kabel ke apa kan, pakai tebal pula. Itu paling bahaya lah. Wiring boleh terbakar. Paling bahaya tu rumah terbakar lah. Ok, so point yang short tu dekat bidik. Kita tengok dia bidik. Point lampu sahaja yang short. Dia short antara live dengan neutral. Okay. So ni kita dah buka, dia dah asingkan. So yang ni lah. Ok, nampak dah, dia dah asingkan, dia tak ada short dah. Alright. Ok, so DB tu, sebab tu DB penting. Kita guna barang yang berkualiti lah, fitting yang cantik. Sebab benda ni safety, keselamatan. Ok, alhamdulillah tak ada benda yang pelik-pelik berlaku.